Okey, soalan 13. Soalan 12 cikgu tak bincang sebab soalan 12 tu adalah kinematic and linear motion. So soalan tu biasanya cikgu skip. Tapi kalau ada request, cikgu boleh bincang. Okay. So for the moment, I skip soalan 12. Okay, soalan 13. Jadual 13 menunjukkan maklumat berkaitan bahan yang digunakan dalam penghasilan sejenis makanan. Okay. So kita boleh tengok jadual dia lah. Ada ABC. Okay. Alright. So ada ABC kat sini. And then price at 2018, price at 2020, and intrinsic index pada harga, indeks harga pada tahun 2020, asas dia 18. So it means it's I 2020, asas dia 18. Cikgu lebih suka tulis macam ni, senang kita nampak. Okay, peratus penggunaan lah. Okay, peratus penggunaan. So ni 60, ni 5, that means ini 35 lah. Of course, peratus, jumlah dia 100%. Alright? So itu yang basic info yang kita ada. Okay, soalan A, harga bahan C menyusut 20% dari tahun 2018 ke 2020. Ini yang asal, ini yang tahun semasa. So that means it's I 20/18 lah. Sebab yang ke bawah ni mesti yang asas. Asas means asal lah. Okay. So menyusut 20%, jadi indeks dia akan jadi 80. Sebab dia kurang 20%. Okay. Alright, so nyatakan nilai X. X dia ini, which is yang dia minta ni kan. So kita dah dapat, so X is 80 lah. Okay, sebab memang X tu adalah indeks. Inilah 20, asas 18. So X is 80 lah. Jadi nilai Y. Okay, so Y dia kat sini. So now we know the index is 80, right? Okay, guna rumus I, index 20/18 is equals to Q20/Q18 times 100. Okay. So index dia dah tahu 80. So equals to Q20 harga pada 2020 which is RM2 over Q18 which is Y times 100. Okay. So Y pindah jadi darab. So 80Y equals to RM2 darab 1 is 200. So Y equals to 200 divided by 8. So Y is 2.5. Okay. Tapi 2.5 ini Y tu apa sebenarnya? Y tu adalah harga dia kan. Okay, kalau kamu tulis 2.5 tak diterima. Sebab Y tu ada harga. So remember this. Kalau harga mesti 2 tempat puluhan. So kena letak kosong kat belakang lah. Okay. Sebab dia harga. So harga RM mesti 2 tempat puluhan lah. Okay, terus yang B. Cuba padam dulu. Alright. So B, peratus penggunaan bagi beberapa bahan tersebut diberikan dalam jadual 3 lah. So peratus ini, maksudkan yang inilah. Okey, hitung indeks gubahan bagi kos pembuatan makanan itu pada tahun 2020 berasaskan 2018. Means it's still indeks gubahan 2020/18. So ini tak ada isu. Kenapa cikgu cakap tak ada isu? Sebab indeks ini pun sama seperti yang dia minta kat sini. So no issue, kita boleh terus buat lah. Okay, cikgu padam kat sini. Okay, cikgu padam sini sebab senang sikit cikgu nak tulis kat sini lah. Senang nak rujuk. Okay, tak payah move, scroll up, down semualah. Senang. Okay, so ini 35 macam yang kita dah cari tadi. So indeks gubahan. Saya indeks gubahan dia nak 2020 base 18. So indeks gubahan dia mesti indeks darab dengan pemberat, which is pemberat ni boleh jadi peratus, boleh dalam kg berat dia, whatever kan. Okay. Kadang-kadang dalam ratio pun boleh. So 108 times 60 plus 104 times 35 plus X tadi kita dah kira 80, right? 80 times 5 and then over jumlah pemberat. So 60 plus 35 plus 5. Pastikan kamu tunjuk satu-satu. Jangan terus tulis 100. Sebab soalan, macam saya cuba selalu cakap, NMATS, first step tunjuk one by one macam mana kamu ganti kat rumus. Okay. Then you can straight away calculate lah. So indeks gubahan dia, kalau nak direct pun boleh, kalau nak satu-satu pun boleh.
So, indeks gubahan yang cikgu dapat kat sini adalah 105.20. Okay. Dan, alright, now see, kos untuk membuat sebungkus makanan itu meningkat 40% dari tahun 2020 hingga 2021. That means, indeks 21 over 20. Sebab 2020 tu yang asal, so kena kat bawah. Tahun semasa dia 2021. So meningkat 40%, that means it's 140. Indeks dia adalah 140. Harga jualan sebungkus makanan itu ialah RM43. Okay, harga jualan RM43 dengan keuntungan RM5. So untung RM5 pada tahun 2021. Okay, this one is pada tahun 2021 lah. Hitung kos pembuatan bagi sebungkus makanan itu pada tahun 2018. Dia nak kos pada 2018. Okay. Now, see dia bagi jualan, harga untung. Lepas tu tiba-tiba dia tanya pasal kos pula pada tahun 2018. That means better you kira kos pada 2021. Tolak je lah kan. 43 tolak dengan untung dia RM5. So, RM38. Kenapa cikgu nak ambil? Sebab dia nak kos 2018. So, better yang 2021 pun kita ambil yang kos dia lah. Okay, now, kaitan dia adalah 2021 dengan 2018. Okay, 2021 dengan 2018. So, yang kita ada sini 21-20. And then the earlier we know, ini 20 base 18. Yang 21 dengan 18 tak ada lagi. So, kita kena kira. So, index 21 over 18. 18 is equals to, boleh je kita kira sebab kita ada ini dengan yang ini. Okay. So, style cikgu akan guna petua rantai. So, Q21 over times Q18. Yang 21 tu tulis kat atas, yang 18 ni tulis kat bawah ni lah. Okay. So, yang isi sini dua ni, yang satu lagi berkait adalah 20, right? So, Q20, so times with 100. Okay. So, basically, I'm doing this. 21 over 18 is basically Q21 over Q18 darab 100 kan? Okay. Petua rantai tu datang macam tu jugalah. Maksudnya 20 kalau cikgu potong, dapat balik kan? Q21 dengan Q18 times 100. Jadi, terbit dari sini jugalah. Ini dipanggil sebagai petua rantai. Okay. So, cikgu ulang balik sikit. So, what do you do? Okay. Kalau Q21, I21, sini tulis Q21. Yang bawah tu tulis kat sini 18. Okay. And then, nak tulis sini dua ni adalah yang satu lagi yang berkait. Q20 lah. Okay. Now, cari Q21 over Q20, kita boleh dapat dari sini. Okay, so basically, I2120 is Q21 over Q20 times 100 kan, which is equals to 140. So, Q21 over Q20 equals to, ini pindah jadi bahagi, so 1.40. So, you can substitute here 1.40 times 2018 tu kamu boleh dapat dari sini lah. So, Q20 over Q18 equals to times 100 equals to 105.20. So, Q20 over Q18 is equals to 1.052. 100 pindah jadi bahagilah. So, 1.052 kat sini times 100. Okay, then calculate, you will get the index 2118. Okay, which I got it here, 147.28. Okay. Sekarang kita ada index 21 over 18. So, index 21 over 18 is equals to Q21 over Q18 times 100, right? So, sekarang yang kita nak cari adalah cost 2018. Okay, so itu yang kita nak cari, Q18. Index dia ni 147.28. Okay, Q21 kita dah tahu RM38. Okay, times 100. So, yang ni selesaikanlah.
So yang bawah ni pindah dulu jadi darab. So 147.28 times Q18 equals to ini dengan ni dah boleh darab. So 3800. So Q18 equals to ini pindah jadi bahagi. So when you bahagi, kamu dapatlah jawapan dia RM 25.80 cents. Once again, RM, so pastikan dua tempat perpuluhan. Okay.